Mungkin saya sekarang dalam penjara ke, atau dah mati ke, dengan cara hidup saya teruk tu kan. Tapi sebab kasih mak masa tu, tapi jiwa tu tetap sangat kosong. Hari-hari saya ingat nak mati je. Dia masuk dalam church, Ya. dia belajar tentang Kristian. Hindu pun kau belajar sampai nak jadi Sami. Lagi apa, Buddha kau belajar. Oh dia ada sempat tattoo, pergi tukul depan Kaabah tu doa, ya Allah bagilah mak aku menantu, ya Allah bagilah mak aku hidayah masuk Islam. Okey. Depan Kaabah. Balik dua-dua jadi bang. Nanti okey, dia cari semua agama, semua Saya ikut. Mak jenis join lah. Mak dah fikir pun saya ikut. Wah, nanti pun brutal ke sebenarnya. Mak ikut saya lah mak masuk Islam. Cantik mak, kita ada kubur, kita tak ada boleh jumpa mak bila-bila. Kurang-kurang macam tu je. Okey dia cakap. Hitam putih kehidupan, masih aku masih bernyawa. Hai, Assalamualaikum. Durian pun ada musim, buah-buahan pun ada musim, tapi hitam putih juga bermusim-musim. bermusim. Ini musim keberapa kita? Kita dah masuk musim yang ke-8. Terima kasih kepada anda semua terus setia bersama Hitam Putih di antara podcast yang mempunyai view yang paling tinggi di Malaysia, melebihi 250 juta. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda, dan tolong bagi tahu dengan kawan-kawan korang supaya melihat konten-konten kita orang yang boleh memberikan inspirasi dan juga pengajaran kepada korang. Dan juga dalam masa yang sama juga ada banyak benda yang kita akan kupas dengan tajuk kita. Dan terima kasih kepada semua yang menonton di Suhan Channel dan juga SC Gas TV setiap Ahad jam 9 malam. Ya, pastinya kita tidak akan berada di sini tanpa AC Gas. Jadi di hadapan anda ini, di hadapan kami ini, kalau tengok dua tong ni, ini adalah tong yang paling handsome, paling ringan di dunia, yang menggunakan material yang sangat premium daripada Kevlar, iaitu Aramide Fiber, bahan bulletproof dan juga heat resistant. Dan anda boleh dapatkan di setiap rumah ni kalau ada lebih baik lagi. Dan macam mana nak dapatkan? You all download saja aplikasi AC Gas Mobile dan anda boleh order di sana, melalui sana, dan kami akan hubungi anda melalui ejen yang berdekatan dengan rumah anda. Dan yang paling bestnya tahun ini, anda juga boleh cakap macam masuk peraduan lah. Anda beroleh peluang. Beroleh? Beroleh peluang lah. Dapat peluang lah. Alah, gelap pula. Betul lah bang. Okey, Anda boleh. beroleh peluang untuk menyertai pertandingan, dapatkan rumah. Rumah bukan rumah saja, siap package lagi. Apa bang? Gelak-gelak. Anda beroleh peluang. Anda mempunyai peluang. Kan Abang ni beroleh ni bahasa buku sastra. Itulah abang. Sekolah Kau tak sekolah habis. mana? Abang sekolah tak habis. Kau sekolah mana? Kau sekolah mana? Kita banyak sekolah bang. Aku rasa aku nak bagi kau hidayah sikit supaya kau ni berubah. Abang ingat abang gangster. Ada orang muka lagi gangster tapi lagi lembut hatinya, dia tahu. Ya. Daripada abang ni. Abang muka garang. Tapi hati aku abang Tadi apa bang? Anda tahu. Okey, hari ni kita nak cerita pasal ini sesuatu yang hebat yang berlaku kepada diri seseorang. Tajuk kita pada hari ini, She Hidayah. She Hidayah. She he. Perempuan She dan lelaki. untuk perempuan. Kau tak tahu ke bahasa orang putih? She untuk perempuan, he untuk lelaki. Is that real Yeah. Okey, She Hidayah, dan betul lah bagi dia kata kan, hidayah ini milik Allah. Dia akan titipkan kepada siapa yang dimahu. Dan bersama kita hari ini seorang yang muka gangster tapi jiwa penyayang. Dan saya suka tagline dia, mak tita katanya. Okey, kita bersama dengan Muhammad Mikhail Sataya, atau kita panggil Mikhail lah ya. Dan bersama ibunya yang tercinta, Masya Allah, Puan Maimunah Sataya. Welcome, selamat datang. Assalamualaikum. Ya, kalau kita tengok abang, tengok macam mana muka gangster bang. Yalah. Muka kalau dia Dia dapat hidayah. Kau pun dapat hidayah tak? kenapa? Sayang. Tak, masalahnya sekarang ni kenapa abang attack saya? Aku tak attack kau. Aku tengok kau macam nurse.
Macam mana sekolah Habis abang ingat abang yang budak college sekarang ni ya. Jangan kata aku tadi macam Brad Pitt. Okey lah, tak nak mengarut lah. Sorry korang semua sorry. Kita nak cerita pasal, aku rasa korang pun dah tahu pasal cerita Mikael ni kan. Ya. Tapi mungkin aku nak cari ruang-ruang yang lain. Mungkin tak tahu apa benda. Aku nak borak dengan dia orang. Tapi yang paling best Mikael, Ya, Datuk. kau janganlah macam tu dengan suara kau nak macam-macam dengan aku. Gangster. Gangster. Engkau gangster, aku lagi gangster. Gangster beroleh hidayah. Ah. Boleh beroleh. Boleh. Boleh. Itu boleh pakai. Alamak, awak lagi pandai daripada saya ni. Apa ni memang asal daripada Perak ah? Memang orang Perak, Datuk. Ya. Sekarang ni tinggal di Perak lagi. Tambun. Oh, Tambun. Oh, itu yang kau pernah kerja dekat Tambun Lost apa benda tu. Lost Solo. Kau jaga apa? Janitor. Masuk sana bellman. Bellman. Okey. Lepas tu kita pasang kabel. Oh. Pasang kabel lah. Jadi duta. Kalau dia buat hebat. fire show tu kan. Are you ready for the fire? Suara kau lah. MC ya. Engkau pun buat MC juga Ya. Macam-macam kau buat ni. Apa benda semua, bantai kau semua buat Ketibaan. Datuk Rosham Nur. No. Oh. Macam mana kau boleh pandai cakap Melayu? Tak tahu lah Datuk. Sebab kecil-kecil memang kawan dengan Melayu. And Jiran-jiran. kat rumah bercakap Melayu kadang. Dengan mak dah terbiasa. Ya. Tapi bahasa Tamil masih faham lagi lah, masih boleh cakap lagi. Tamil memang faham. Tapi saya pelat sikit lah cakap Tamil lah. Kenapa macam tu? Sebab Tamil dia kena belajar. Dia ada bunyi la, ya. Dia macam bunyi-bunyi kan. Kita pula jenis tak belajar ABCD Tamil tu. So pelat sikit lah. kawasan rumah tu memang ramai Melayu ke macam mana? Sebab begitu fasih dalam bahasa Melayu. Dia campur. Dia masuk tabika kemas. Sebab sana ada tabika kemas je. Sebelum makan baca bismillah. And sekolah rendah kan, tengok TV3, ATM macam tu lah. Kawasan kami tu campur Cina. Okey, aku nak tanya dengan kau ni kan. Engkau ni macam mana? Engkau ni aku tengok mak kau kecil tapi kau besar. Kau ikut ayah ke apa? Ikut ayah. Serupa ayah. Oh ya. Oh, ayahnya big size ah. Sama. Oh. Muka, gelar, cakap. Semua sama? Tak payah tengok dia punya ayah. Ayah sekarang Ayah dah meninggal. Tahun berapa? tahun 2003. 2003. 23 tahun lah. Oh, masa tu 2003 aku tengah top pun. Wah, Rosham Noh 2003 Rosham Noh lah. Apa lagi? Kau tengok masa aku 2003. Datuk, forever Datuk. Wah. You're the Malaysian icon. Ni baru tengok banduan ni, menangis tu. Karakter Datuk bawa banduan tu menangis kami satu keluarga. Era. Tak payah. Era. Aku tak cakap. Dia cakap nampak. Forever. Forever icon. Aku nak tambah sikit kan. Banduan tu dia menangis kan. Banduan tu abang menang international. Best supporting actor. Wah. Melbourne. Melbourne bang. Kau tanya dia. Dia Syabas, beritahu. Ya. Betul lah. Betul lah. Nampak? Kabali. Kabali. Kabali lagi. Kabali. Dia berlakon juga. Nampak? Wah. Kau ada. Tapi sekarang ni panggil aunty lah. Aunty kalau nak tengok dia, tengok dengan husband dia. Oh, dia famous sekarang. Sayang. Tengok. Kita memang ada sifat penyayang. Tengok mereka berdua. Pegang tangan. Takkan aku nak pegang tangan kau. Tak ada lah. Kita kena berkasih sayang. Abang tu je yang kemut-kemut. Tapi Datuk minta maaf. Sebelum kami kenal Datuk, kami sekeluarga peminat primadona. Minta maaf bang. Sembilu Sembilu. Oh sembilu ah. Minta maaf bang Saya dulu baru abang. Okey. Sekarang ni Kau tengok. Ini muka gangster, badan besar tapi pandai jaga hati orang. Nampak? Nampak dia dah tengok macam alamak, era aku tak puji. Tak baru dia puji. Tapi tak ikhlas. Betul? Mikael. Okey, Mikael. Mikael saya nak tanya Mikael Okey. ada berapa orang adik-beradik Kakak seorang, kami berdua. Saya bongsu. Oh you yang bongsu kakak berapa tahun beza gap? 3. 3 Tapi you sangat rapat dengan your mother Oh, memang anak mak. Anak mak Kakak Kakak dia rapat dengan bapa tu. Oh dia rapat dengan ayah dia. Masya Allah bang. Abang rapat tak dengan keluarga abang? Dengan mak?
Rapat lah, apa tak rapat lah. Yelah rapat macam ni tak? Tak lah, sekarang mak aku duduk dengan adik aku. Itulah jarang lelaki yang begitu rapat. Rapat waktu kecil-kecil memanglah anak mak, kalau perempuan selalu dengan lelaki. Tetapi bila dah dewasa, dah berumah tangga tapi masih rapat akrab, masih tunjuk share, tak malu tunjuk kasih sayang. Aku cakap engkau, dia orang dua orang ni untung gila. Kau masuk Islam berapa tahun dah? 7. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Sudah 8. 8. Mak kau lagi ingat pada kau. 8. Lepas tu aunty Belum Belum 1 tahun. Oh, aunty kau baru. bayangkan, Baru masuk. kau bayangkan aunty ni putih bersih, tak ada dosa. Itu janji Allah. Janji orang, janji agama kita Islam. Yang ini dah 7 tahun, bayangkan dosa-dosa dia dulu semua dah hilang. Ya. Engkau tapi itu kelebihan yang ini yang kita panggil hidayah, Mikael. Sebenarnya adakah disebabkan surround awak yang membuatkan awak meminati Islam, jatuh cinta pada Islam? Tadi awak cakap tabika kemah, baca bismillah masa dulu lagi. Adakah sebab puncanya? Langsung tidak. Macam itulah jawapan dia. Sebab saya ada circle India yang begitu ramai. Kawan-kawan India yang memang ramai, dan saya ada circle Chinese. Kelab malam, semua ada. Wah, semua. Tapi nak kata masuk Islam tu setelah menolak Islam selama 10 tahun. Saya dapat hidayah 2008. Saya masuk Islam 2018. 10 tahun tu kerja saya duk menolak Islam. Sorry, dia datang waktu tahun 2008 dan you tolak tu macam mana? Datang tu pun macam mana? Okey, cerita dia panjang. Boleh ada masa kita? Ada. Kau cerita aku nak dengar. Okey, saya ni pelik sikit. Dari kecil ni saya umur baru 5-6 tahun ni. Umur 5-6 tahun saya dah terlalu matang. Dari segi pemikiran. Saya budak lain tengah main becak, tengah tangkap rama-rama kan. Saya lepak bawah katil. Katil saya dulu tinggi. Bawah tu saya lepak gelap kan. Kenapa aku dekat sini kan? Kenapa ada Malaysia, ada London, ada Amerika, apa semua ni? Kenapa ada bangsa lain-lain? Saya jadi tak faham siapa yang buat semua ni. Lepas tu kata ada Tuhan. Tuhan pula banyak jenis, banyak agama. Saya jadi tak tenang bila umur saya 6 tahun. Saya nak pecah kepala, tak faham. Dari situ saya mula mencari siapa Tuhan, di mana Tuhan. Sepanjang hidup saya pernah bertapa di Gua Siam, pernah pergi church, belajar Bible, pernah mendalami agama Hindu. Sampai orang ingat saya Tok Sami dulu kan. Tapi rasa kosong tak hilang. Sampai terus masuk kelab malam, saya habis SPM tu. Saya pandai sebenarnya, budak pandai. Memang speaking semua A, tapi SPM bungkus. Baru duduk nak tulis kan. Okey, bermula sekarang saya nak keluar. Saya tinggal absent banyak. SPM teruk. Saya memang rebel, jiwa sangat rebel lah. Tapi nasib baik anak mak. So sejahat-jahat saya tu selalu sebab ada kasih sayang mak tu. Mungkin saya sekarang dalam penjara ke, atau dah mati ke, dengan cara hidup saya teruk tu kan. Tapi sebab kasih mak masa tu. Tapi jiwa tu tetap sangat kosong. Hari-hari saya ingat nak mati je. Tak ada apa. Bagi saya 1 juta pun tak tahu nak buat apa lah. Bagi saya kereta Ferrari pun macam tak boleh. Allah dah tarik nikmat tu kan. Sampai 2008 tu, masa tu saya dah tinggal kelab malam apa semua. Hari-hari mak tunggu subuh tak balik lagi. Balik hurung-hurung hayang. Bas sekolah dah jalan, kita orang baru tengah makan kat kedai Cina. Teruk hari-hari. Balik rumah tengok mak pukul 6 pagi dah tak tidur dari malam. Tunggu sebab anak tak call, tak balik. Dah balik baru dia tidur. Hari-hari benda sama. Satu hari tu terdetik. Aku diderhaka sangat lah kat mak aku. Saya tinggal semua bang. Saya tinggal semua Datuk. Tinggal semua kerja. Saya duduk rumah kejap. Dah jam panjang lah masa tu. Saya pau taman. Satu taman tu saya buat security. Saya beli motor jago. Tak ada lesen, tak ada apa. Buat sendiri lah. Pergi print stiker lekat kat rumah orang. Pau semua rumah tu. 3 tahun saya jaga situ. So satu azan subuh tu, dalam saya mencari, time tu dah mendalami agama Hindu dah. Dah sampai boleh berubah orang, sampai boleh orang datang kat rumah, minta air lah, minta ni tu ni. 2008 tu azan subuh, tengah baring atas motor, azan Allahu Akbar, Allah, zuk dia masuk dalam diri saya. Apa yang hang duk cari ni? Aku yang cipta kamu. Terima je lah. Macam tu. Apa yang kamu cari kan? Kenapa kamu yang selama ni kamu Hindia, kamu kerja kelab, duk batai orang, kamu duk mabuk, kamu duk ni, kamu duk pergi church, semua Allah yang buat.
Bukannya Tuhan Jesus, bukan yang Kristian buat, bukan ni Tuhan ni buat. Allah yang buat. Allah yang gerakkan benda-benda tu supaya sampai hari ni mungkin duduk depan Datuk, depan Kak Era kan. Aku yang cipta kamu, terima je lah. Allah maha Islam. Hidayah tu masuk. Dia bukan bahasa, dia bukan suara tau. The language of the universe is a vibration. Orang cakap tak tahulah kan dia. Saya sampai sekarang saya tak boleh ingat balik bahasa apa dia kan. Tapi aku yang cipta kamu, terima je lah. Mata handuk pandang Allah. Gunung gandang kamu pandang Allah. Kan? Diri kamu ni Allah. Allah di mana-mana. Allah hanya satu. Hanya ada satu Tuhan je. Dan macam dia masuk dari azan tu. Lalu masjid menangis. Nak masuk. Nak solat. Wish tak boleh jadi ni. Selama saya hidup bang. Time sekolah memang hancur. Sedih lah mak sedih kan. Kita tak berapa nak ni. Masuk kelab malam pula. Masalah tu, masalah ni, masalah awet lah, masalah ni, macam-macam lah. Memang tak pernah jadi anak yang baik lah boleh kata kan. Takkan sekarang aku nak beritahu mak saya nak masuk Islam pula. Dah. Anak bongsu, anak seorang. Orang India dia kalau mak dah meninggal, anak yang kena letak api tu, bakar tu kan. Memang sensitif benda tu. Memang taklah aku masuk Islam. So 2008 dapat hidayah tu. Hati ni dah tergerak nak masuk Islam. Tapi saya menolak selama 10 tahun. 10 tahun saya menolak Datuk. Meronta dia kiri kanan. Jadi gila, jadi orang gila. Seminit tengok atas kan. Jiwa aku dah Islam. Allah Tuhan yang benar. Aku nak solat. Aku nak. Takkan lah. Tak nak merepek lah semua tu. So saya mencari kat YouTube. Kenapa Islam tu salah? Kenapa Islam dikecam? Zakir Naik dikecam. Ada je saya suka tengok. Saya nak keluarkan perasaan tu daripada jiwa saya. Lagi saya tolak Datuk, lagi dia tarik. Nabi Muhammad SAW kahwin dengan Aisyah radhiyallahu, umur yang muda. Salah ni kan. Lagi kita fikir Abu Bakar ada, orang nama ada. Memang benda tu berlaku dengan pengetahuan orang. Lepas tu lepas Aisyah radhiyallahu wafat, dia tinggalkan hadis-hadis tu macam betul lah, tak salah. Lagi saya tolak, lagi ditarik. Selama 10 tahun sampai dah pergi psikiatrik. Saya dah rebel sangat masa tu. Saya dah jiwa saya rebel Datuk. Nak bunuh orang je fikir kan. Memang dah ganas sangat. Memang dah brutal sangat. Dia bukan gangster level-level ni lah. Ni gangster dah campur dengan mistik-mistik. Dah macam-macam dah level sangat. Gelap lah. Jin dah campur kau ni. Jin semua dah. Orang tengok saya, orang kadang ingat jin. Pernah sekali Datuk. Saya bawa motor tu kan. Masa tu ada rambut. Rambut panjang. Janggut panjang. Dengan isap curutnya. Saya bawa motor. Ada budak motor datang depan tu dari jauh. Dia nampak saya, dia terkulik jatuh. Tak tahu dia nampak apa masa tu. Aku rasa dia nampak kau atas badan kau ada nampak jin. Mungkin lah kot. Sampai rebel macam tu, mak dah mula sedih balik lah. Kan? Duk banyak cakap, duk cerita pasal Tuhan ni. Fikir pasal mak lagi, sekali lagi. Pergi jumpa doktor kata, your son very normal, very intelligent, everything, but his social withdrawal. 3 tahun dah tu, tak jumpa orang, tak jumpa siapa. Dengan motor simpan kayu kat belakang, pusing taman, pau duit. Tak boleh jadi ni. Cukur jambang semua, ketok-ketok tangan, pergi interview Lawsuit of Tambun, Taman Tema. SPM, tak ada. Experience, kelab malam. Dia tak nak ambil lah. Memang dia tak nak ambil. But if you give me opportunity, I can prove myself. I have experience in public speaking. And I can, just give me one opportunity. Saya speaking lagi power dari dia cakap. Dia ambil kerja, bellman. Bellman, tolak beg, ambil van kan. Bergaduh, bertumbuk dengan polis bantuan. Kena buang ke Taman Tema, ke team building. Sekali kebetulan tu saya dapat mic. MC tak datang. Saya dapat mic. Dia orang bagi saya mic tu, saya pegang. Memang buat show lah. Welcome to Lost Lutan, ladies and gentlemen. We proudly present to you the one and only MC Rock. Bellman lain macam dia kan. Bellman, event assistant, entertainer, senior entertainer, exec, ambassador. Gaji 600 jadi gaji 5,000 Allah bagi. Masa tu dah perasaan hidayah tu dah hilang. Dah lupa sikit lah. Kita dah beli motor Harley dah. Kita dah istimewa dah okey lah. Hidup okey lah. Dah beli rumah sebelah. Abek sudah ada. Semua okey, lancar hidup, cun. Dah lupa-lupa sikit. Duit Allah bagi banyak. Sampai gaji saya 5,000 tu. Tapi saya B40. Saya suruh habiskan dekat anak-anak buah. Rumah tak ada, hutang tak ada, bayar. Dia panggil Mikail. Mikail datang, Mikail. Malaikat rezeki. Nak habis cerita dah. Sampai 2018, satu malam tu saya nak buat fire show. Mungkin overwork ke penat ke. Malam tu pula saya akan hantar DJ dan MC ke kelab malam.
Dia jaga. Memang masyuk lah. Nak pergi show tu Datuk, memang rebah. Berpeluh-peluh. Sakit di belakang, tulang belakang tu dia macam roh nak terkeluar rasa. So orang kata kalau ajal sampai kita akan tahu kan. Tapi tak logik lah benda tu. Satu kapal terbang 40-50 orang takkan seorang tak rasa ajal dia sampai kan. So tapi saya rasa benda tu Datuk memang ajal nak sampai dah ni kan. Lain macam sakit ni. Tak ada apa kot. Ish, aku nak mati dah. Dah rasa macam jantung nak berhenti dah. Mungkin terlebih kerja ke apa ke. Nak call ambulans tak boleh, kita gangster. Tolong tak boleh kan. So merangkak-rangkak sampai local lifeguard tu. Oi, habis macam ni lah hidup aku, sia-sia nak mati dah ni kan. Dah terbaring peluh-peluh ni. Azan maghrib. Allahu Akbar Allah. Azan maghrib tu Datuk sepintas lalu. Saya lahir, saya kecil, saya 2008 tu dapat hidayah tu. Yang saya tolak tu kan. Saya teringat balik benda tu. Weh, aku pernah dapat hidayah kan. Okey. Dealing dengan Allah. Kalau aku tak mati saat ni, janji masuk Islam. Kalau aku tak mati saat ni, janji masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 10 tahun menolak tu dah asyhadu Allah, dah bismillah, dah alhamdulillah semua dah masuk dalam mulut, dah automatik kan. Kalau aku tak mati saat ni, ya Allah aku janji masuk Islam, aku janji masuk Islam. Hilang sakit tu Datuk. Hilang. Sakit tu saya terduduk balik kat lokal tu. Weh, lahir semula. Ini macam orang mesti ingat gila. Dulu dah lah orang tahu aku tak betul. Kau syahadah masa tu lah? Saya sendiri syahadah. Dah lah orang tahu aku tak betul. Ni lagi gila bertambah kan. Nak mati lahir semula lah. Masya Allah. Takkan nak masuk Islam tu lagi berat. Lagi berat daripada mati kan. Mak saya nak masuk Islam, berat ke atau mati lagi berat? Saya dah beranikan diri lah. Malam Okey. Panjang juga. Okey, Aunty. Masa dia ni duduk kelab malam, tak balik rumah, balik pagi, you sebagai mak, apa you rasa masa tu? Anak bongsu ni. Takut juga. Takut tapi percaya dia orang baik. Dia tak buat salah. Bila-bila pun boleh baliknya. Maybe ada apa-apa kerjanya tempat lambat sikit. Itu saja. Habis Aunty tak tidur? Tetap saya tunggu dia balik. Kau ni kurang ajar. Deraka. Tapi Aunty, you're very positive Aunty. Anak waktu tu tengah nakal. Kan Tak dia ada, kata. tak ada. Dia tengah gangster sini, here and Saya there. tak tahu. Oh, you tak tahu? Tak tahu. Luar dia banyak tak tahu apa buat apa-apa. Saya apa pun tak tahu. Balik dia baik. Tapi dengan saya dia banyak baik. Tak nakal, tak marah. Semua sayang tolong. Rumah kerja semua dia tolong. Tak nakal. Kau ni batu api lah Ira. Apa pula dia cakap tadi, dia kata saya banyak mana semua nakal. So dia kata mak kata tak nakal. Tu yang confused tu. Rupanya dia depan mak dia baik. Dia ni pelakon yang baik. Bukan pelakon, dia hati dia baik bang. Kau berpura-pura kuat. Berpura-pura lah, sana lain. Nampak mak tu jadi baik. Kan? Kau melihat seorang ibu ni apa? Ibu ni macam mana? Ibu ni syurga di dunia. Gala-galanya lah. Tak ada ibu. Memang daripada kecil memang ada perasaan begitu. Ke atau Sampai saat ni dia macam, sekarang dah tambah lagi seorang. Saya, isteri saya dengan mak. Kami bertiga ni, tak boleh lah. Dia masing-masing dia terikat. Tiga roh ni dia terikat sekali tau. Yang seorang ni tak makan, ni tak boleh, ni tak boleh, ni nak tinggal kumur, nak dia mau pergi shopping kan. Dekat rumah saya macam, alamak, okey ke saya call kejap-kejap. Dia macam tak tahu Allah bagi benda ni. Terlalu. Masa kau dengan rumah kau kejap kau call mak kau, kejap kau call mak kau. Ya. Bukan saya call, dia pun call. Dia pun call. Sama. Rumah kau tak call kau kalau kau seorang-seorang? Rumah kau WhatsApp. Kau tahu kenapa dia WhatsApp kau? Tak percaya kau ni. So memang apa, suami yang tersetia. Sebab terlalu sayang. Bang, kalau dia boleh sayang mak dia, meletakkan mak begitu mulia, sayang isteri tu lagilah. No, it's like macam dua-dua penting. Macam dia kata sekarang ni 3 ni dah jadi 1 dah ni. Itu. Aunty. Ya. Aunty ada masak kat rumah? Saya juga masak. Masak apa paling pandai? Rasam pandai? Tanya dia. Aunty pandai masak. Saya ni. memang favourite rasam. Boleh. Aunty masak dulu. Saya menantu banyak suka rasam. Rasam Aunty dulu mula-mula hidup pakai dapur kayu. Ya. Lepas dapur kayu, dapur minyak.
Lepas minyak. Sekarang pakai dapur apa? Gas. Pernah pakai tak ni gas? Ada. Tapi tak ada. Ha. Jadi tak ada. Itu kuning. Nanti tak pernah nampak ni kan? Sekarang nanti itu nanti dapur tong gas besi punya macam kita simpan bom dekat dalam rumah. Itu ada banyak Ya, kes. ya, ya. Ini nanti tak boleh meletupnya. Tak boleh nanti. Nanti Dia balik. buat daripada itu bahan aramide fiber. Ini Yes. bulletproof, tembak pun tak ada apa-apa. Dia kalau panas pun nanti dia tak akan meletup tau nanti. Dia akan melt, dia akan cair. Nanti ini so paling- ini selamat. Paling ringan nanti. Dia besar angkat dapat saya satu orang. Nanti saya balik angkat satu. Nampak? Nanti tengok Ringan satu dia. Ada gas. Tak ada gas. Tak ada gas. Tapi satu jari boleh angkat nanti, tak ada gas. Kalau itu besi nanti tak ada gas pun berat pun nak angkat. berat juga. Jadi nanti suruh anak mak dapatkan gas ni lebih selamat lagi. Macam mana nak dapatkan? Nanti you all boleh download aplikasi AC Gas Mobile. Kat situ order, nanti orang duduk area rumah nanti akan hantar. Okey. Itu lebih selamat. Kalau kita sayang mak, sayang isteri, kita pastikan mereka selamat dalam rumah. Maknanya kau punya sayang tak cukup. Betul. Kau sebab apa? Sebab apa sayang kau tak cukup? Kau bila cakap sayang kau tengok bini kau. Sayang kau takut bini. Kau takut bini ke apa? Sikit lah. Kan kau Sebab kahwin lambat. sebab yang ini banyak orang tak tahu. Bila kita tahu tong gas besi kat rumah, dia macam kita simpan bom kat rumah. Dia sebenarnya setiap hari ada letupan dekat dalam Malaysia tapi tak dikesiarkan. Tapi yang ini memang untuk keselamatan. Siapa-siapa yang sayang keluarga, engkau kena ada gas ni kat rumah. Kata majoriti rumah kat Malaysia mesti ada tong gas punya. Majoriti. Ya. Majoriti kan. Semua rumah ada tong gas. Abang masih lagi pakai ni, pakai dapur kayu. Berkira betul lah bang Abang ni ingat tradisional. Tapi tak popular ini hari baru saya dengar. Sebab sekarang kita pun baru jadi duta. Sekarang kita akan all out punya. Sebenarnya AC Gas ni sudah berapa tahun abang? Daripada tahun 2018. Sama lah. Nampak jodoh. Tengok. Kau masuk Islam 2018 kan? Dia muncul pun 2018. Ini bukan importnya, ni orang Malaysia buat, dapat semua sertifikat, semua ada nanti. Yes, nanti. Ini paling selamat. Paling selamat. Paling selamat. Kalau sayang keluarga anda, gunakanlah AC gas. Ya, tu dia. Okey, Aunty ada bau-bau tak yang dia ni akan masuk Islam? Macam ada tak? Marah tu kemana? Marah orang yang boleh kata. Tak ada. Tak ada apa. Saya tak ada rasa saya mau masuk. Tak, dia. 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 Anak. Nak marah tu Tapi dia selalu cari senang hati. Mana mau pergi cari senang hati, sana sini selalu. Aunty terkejut tak bila dia cakap dia Tak mau? ada. Aunty tak Tak terkejut? ada. Ada takut juga, tapi tak ada terkejut. Okey, kenapa Aunty takut? Aunty tarik sikit depan sikit tu mic. Itu mic dekat. Kalau dia sudah masuk Islam, tak boleh balik agama Hindu. Dan saya sudah jadi apapun, kalau dia tak boleh tolong apapun. Itu satu saja. Pasal dulu-dulu kecil pun saya tahu. Saya dengar, saya tengok. Itu satu saja. Tapi dia mau tukar masuk Islam, okey lu masuk lah. Saya tanya dia, betul ke? Saya saja main-main lah, ada girlfriend ke apa. Tapi dia cakap tak ada. Saya pun tahu. Dalam 10 tahun dia macam mana susah, macam mana buat semua tahu. Saya tanya dia, kalau lu sudah masuk Islam, lu boleh happy. Dia cakap, cuba tengok. Kalau lu punya hati cakap mau masuk, masuk. Dia cakap amat tak susah hati. Tidak apa, itu lain kali lah tengok. Lu masuk dulu, tengok lu happy, saya pun happy. Okey dia masuk. Saya tengok betul juga. Ya, Aunty nampak beza. Banyak. Ya. Banyak. Banyak. Dia tolong orang. Tara gaduh, tara marah, tara pergi jalan-jalan keluar. Mana pun tak ada. Semua perempuan-perempuan, semua kawan. Sayang. Adik. Banyak baik. Banyak perempuan. Kawan banyak dia. Abang ni provok lah. Kerja punya Ni tempat. mak dia yang cakap dah aku pula. Kerja tempat. Itu saya pergi Penang satu interview. Dia tanya, "Aunty saya boleh jadi punya menantu?" No. Wah. Betul terus tanya. Saya cakap boleh lah, tapi nombor 2. Eh? Ini nombor 1 sudah ada. Lagi satu kali saya pergi Japanese hotel. Satu budak mari tanya, "Aunty saya boleh jadi menantu?"
Boleh lah, 3 lah, nombor 3. Oh. Dulu 2 sudah ada. Kau nak ke nombor 2 ni? Luar biasa hidup kau Mikael. Tak. Lain macam. Kau nak ke nombor 2, nombor 3 ni? Mak kau kata okey. Tak ada. Ha? Menantu, Yelah. bukan girlfriend. Dia orang tanya menantu. Yelah. Saya tanya dia nak ke ada nombor 2, nombor 3? Tak ada. Mak dia yang jawab. Tak ada. Mikael tak boleh jawab Tak tau boleh. Mikael. Kan tak boleh. Mak kau kata tak boleh. Ah, Maknanya tak boleh, Mikael. kau kan sentiasa patuh dengan mak kau. Maknanya mak kau kata tak boleh, mak tak boleh. Engkau selamat. Kat sebelah sana ada orang rumah dia. Rumah dia dalam sini. Dalam sini. Kan aku tak tahulah sama ada dia nak ambil kayu ke. Kan? So Dia pun tahu dia punya hati. Dia orang Yalah. 6 tahun lebih kawan. Tapi aunty, orang India beragama Hindu nak pula anak bongsu nak masuk agama Islam, dia orang biasanya memang no. Tak boleh. Ha. Betul tak boleh. Habis kenapa aunty cuma hati senang boleh Tapi saya bagi tengok dia punya hati. Dia hati senang, dia buat apa buat. Itu saja saya mau. Saya tak mau ingat saya punya pasal. Saya sudah tua. Lagipun saya ada anak perempuan. Saya apapun jadi dia pun boleh tolong saya. Dia boleh buat semua. Saya mau tengok dia punya hati. Dia punya hati mana pergi dia dapat senang, masuklah. Itu saja saya mau. Habis kakak kau tak ada halangan? Tak tahu sebab tak ada kontak. Dah berpisah. Kakak Dia tak suka. Dia tak suka. Saya punya family semua orang tak tahu. Dia sudah masuk. Macam mana boleh tak tahu, kan dia popular nanti. Bila popular baru tahu. Oh. Tahun 2023 baru dia taruh dia TikTok dia punya sejarah. Baru semua orang Habis tahu. dia orang marah nanti. Tak ada. tak ada. Dia orang tak ada macam pisah dengan aunty, keluarga semua. Tak payah boleh. Saya tahu dia orang pisah pun saya okey, saya ikut saya punya anak juga. Oh, adalah ancaman-ancaman dia orang call mak. Dengan saya dia orang tak berani. Dengan mak dia orang apabila anak dah mati. Terus ada Okey, minta maaf cakap lah. Sorry nak tanya. Orang agama Hindu, orang India, dia memandang kalau katakan orang tu kalau dia masuk Islam, dia akan buang keluarga dia ke, macam tu ke? Pandangan dia macam mana? Ada. Dia orang tak suka. Tapi sebenarnya bukan macam tu kan? Tapi sekarang sudah Malaysia muhibah ready. So sama dia punya keluarga pun ada, dia anti punya anak pun kahwin perempuan Indonesia. Lagi dia punya uncle pun kahwin Filipino. Okey, sudah Sekarang ada tak history. kisah. dia Sudah beza persepsi dia macam bila masuk Islam tak boleh join apa-apa upacara, apa-apa seremoni, banyak pantang larang tu kan. So dia akan macam Tersisih lah. dia akan lebih raya, dia akan lebih pada puasa ni kan. So dia macam benda tu dah dua haluan berbeza. Ya, tapi sebenarnya apa benda yang berhubung kait dengan agama je. Kalau segi budaya semua boleh. Ya, Itu mungkin orang tak faham sebenarnya. Ya. Tak faham. Tak faham. Tadi Aunty ada cakap Mikael sebelum masuk Islam you masih macam mencari kosong tapi lepas saja masuk Islam mak sendiri boleh nampak you lebih happy, lebih tenang. Betul. Betul lah. Betul. Apa yang you rasa? Saya seronok. Mikael? Saya seronok gembira. Sudah dapat surga lah saya. Ya. Saya punya anak senang hati. Walaupun waktu tu ketika tu Aunty lain agama, dia lain agama. Okey. Tak ada apapun. Tak ada masalah. Saya rumah saya buat, dia punya rumah dia buat. Duduk sebelah rumah kan? Sebelah rumah. Tapi dia tolong saya. Ya. Semua buat kasih dia. Mikael rasa apa waktu tu Mikael yang you tiba-tiba mak pun nampak? Kan cakap saya ada pencarian tu. So, rupanya pencarian tu bukan saya. Allah yang membuatkan saya mencari. Bila saya dapat faham tu kan. Masuk pergi church. Oh, dapat rasa feeling tu bang. Hallelujah. Bila dia orang dah kita rasa kewujudan Nabi Isa tu memang betul, memang sungguh kita akan nampaklah ketuhanan tu. Boleh hilang balik. Dia macam tak komplit. Sama ada sekarang Datuk dengan kakak kan pergi Buddhist temple lah. Dalam gua tu masuk duduk, tutup mata, tenang. Memang tenang, tak tipu. Memang Allah juga yang di belakang sebalik semua tu. Tapi dia akan ada satu, tak sampai lah. So bila saya dapat hidayah Islam, bila saya syahadah tu, momen tu pencarian saya hilang. Dah tak rasa nak cari dah. So bila tak rasa nak cari tu dah tenang. Tak rebel. Nak cari apa dah jumpa. Macam tu.
Ni lebih kepada psikologi lah. Saya dah jumpa Islam. Bila saya dah masuk Islam, pencarian saya dah tamat. Saya dah tenang lah. Saya boleh relax lepas ni. Saya boleh beribadah. Tapi dia bagus tu macam dia masuk dalam church. Ya. Dia belajar tentang Kristian. Hindu pun kau belajar sampai nak jadi Sami. Lagi apa? Buddha kau belajar. Buddhis ya. Ada sempat tattoo, pergi tukul. Oh, Buddha pun. Buddhis. Siam punya tu semua. Ya, siam ya. Oh, lagi apa agama yang kau study lagi? Chinese pun ada pergi. Tuan-tuan Cina. Semua all rounder semua yang saya dapat jumpa. Saya rembat lah. Nanti okey, dia cari semua agama, semua Saya ikut. Mak jenis join lah. Mak dia pergi pun saya ikut. Oh, aunty pun brutal lah sebenarnya. Saya mau dia senang. Saya pernah tengok engkau bila kau masa mula-mula masuk Islam tu kan. Kau bukanlah mula masa aku tengok engkau popular kat dalam tu, kau pergi semayang mak engkau tunggu. Kan? Dia pergi semayang, mak dia tunggu dalam kereta. Dalam kereta. Aunty okey dia pergi semayang, aunty kena tunggu. Tidak apa, itu saya cakap. Dia saya berapa susah pun tidak apa. Dia mau senang saya cukup. Wah, aunty sayang betul-betul dengan dia aunty ya. So itulah para pendengar. Sekarang dunia dah teruk lah. Even parents pun yang sekarang toxic lah, narsistik lah. Yang kongkong anak lah, yang kontrol lah. Ego, nama. Ini seorang mak yang buat je lah apa, janji yang happy. Dia percaya 100% ke anak dia. Bahawa anak dia takkan buat salah macam tu lah. Percaya nak. Walaupun sebenarnya kat belakang kau hantu kan. Okey, engkau macam aku belum nanti aunty masuk Islam dulu Engkau kahwin selepas kau masuk Islam ataupun selepas mak kau masuk Islam baru kau kahwin ke macam mana? Okey, lepas saya masuk Islam tu 2018 tu, tak sampai sebulan Allah hantar Doraemon dari langit. Doraemon kau boleh bini kau Aku ingat tadi kau nak cakap bidadari. Doraemon sebab malam New Year tu kita buat show. Jerit-jerit Happy New Year kan. Dia bagi tahu kat rumah dia ada OT, overtime. Masa tu baru kawan. Oh, satu tempat kerja lah. Satu tempat kerja. Dia kerja dengan department saya. Dia bawa satu bag. Dalam bag dia ada Red Bull, minyak kapak, tuala, segala macam keperluan dia tunggu standby tu. Macam kru F1 tu. Semua keluar. Ada mineral water. Dia keluar sikit dia bagi air. Kawan baru kawan ni. Dia sapu minyak kapak. Penat sikit dia bagi Red Bull. Sampai kebang semua. Balik tu bagi tahu, mak, ni jumpa Doraemon, mak. Macam-macam barang keluar beg dia. Mak pun dah terus tersuka lah nak tahu siapa kan. Masa tu saya banyak kawan lah, banyak seramai sangat kawan perempuan. Memang dating bersepah lah. Kesana ke sini. Memang umur saya dah 30. Kau banyak dating orang India ke orang Melayu? Ramai Melayu kawan ni. Bila orang India tu otot satu perasaan adik, tahu apa? Oh ya? Betul. Memang selalu lepak apa semua. Lepas jumpa dia, saya macam masa tu umur saya dah 36. Oh, tua dah. 38 dekat 36. Tak pernah fikir nak kahwin. Memang tak nak kahwin. Memang hidup aku dah perfect macam ni je kan. Mula berubah hati lah. Berubah hati tapi memang tak ada peluang. Bapak dia memang tak bagi lah. Kawan dengan India botak tu, rantai tu, bawa parang kamu. ASP polis. Bapak dia ASP polis. Anak ASP bukan dia tak tahu kau siapa. Memang tak ada harapan. Memang tahu, memang takkan kahwin. Memang takkan kahwin, confirm takkan kahwin. Dapat pergi umrah, ditaja pergi umrah. Pergilah seorang ni. Tak nak pergi juga, tak nak tinggal mak. Tapi mak kata pergilah umrah. Depan Kaabah tu doa, ya Allah bagilah mak aku menantu. Ya Allah bagilah mak aku hidayah masuk Islam. Depan Kaabah. Balik dua-dua jadi bang. Serius tu? Dulu jadi datuk saya garuk kepala bapak dia. Bapak dia tiba-tiba kata nak jumpa. Sebab masa tu saya banyak dengan Ustaz Don, selalu dengan ustaz-ustaz ni apa semua tu, mungkin family nampak. Tak apalah, India apa India. Tak, engkau balik tu, lepas tu mak engkau nak masuk Islam ke engkau yang minta mak engkau masuk Islam? Lepas saya dah kahwin. Saya kahwin 2024. 12 hari bulan 5 birthday mak. Kami pilih birthday mak. Kahwin pada hari jadi mak. Setahun lebih. Tak kau cerita lalu macam mana kau pergi jumpa bapak dia ni, ASP ni. Lepas tu mak belum masuk Islam lagi. Kau jumpa bapak macam mana kau nak pergi ni? Bapak dia nak jumpa kau? Oh, memang gangster, paling gangster dia lah kan. ASP? Kita duduk je. Kau masuk tu ni semua, janggut lah semua.
Ini kira nombor 3. Selalu saya tak tahu, saya suka sangat Simpan Jambar ni. Tiga ni. Dia menang bab hantaran dengan mas kahwin lah. Oh. Memang letak kau-kau lah. Letak. Dia try kau lah. Tak okey. Hantaran 20,000, mas kahwin 5,000. Dia fikir nak cari tempat lain mungkin bayar sikit. Tak dia masa tinggi bang. Senang. saya doa dapat khabar tu bang. Seolah macam satu family kena pukau. Dia semua jadi je. Daripada tak jadi, daripada tak nak, tiba-tiba semua okey. Maknanya semua family dia sebelum ni memang Memang boycott, reject lah. Tak, kat mana yang Mikael rasa tiba-tiba orang tukar terima Mikael? Tak tahu. Selain pada hantaran tinggi tu lah. Hantaran tinggi tak tu kurang je lah. Mungkin Allah boleh buat benda-benda magic kat Allah boleh. Ke mungkin isterinya Tak, ni sudah apa? Mikael ni kebergantungan kita dengan Allah. Betul tu. Maknanya Sampai sekarang tak ada jawapan. Kau yakin je Allah sebenarnya benda tu kecil bagi Allah. Allah nak macam orang Nak dia kata gerakkan satu hati. family tu macam kena pukau terima kau. Tak mungkin Sebelum kadang-kadang ni memang peranan sebelum ni memang tak ada lah. Kami malam pertama kahwin tu cubit-mencubit je. No. Betul ke? Kita tengah mimpi ke? Betul ke dah kahwin? Betul ke dah kahwin? Kita macam tak, ini mungkin peranan isteri dia juga. Masuk jarum sikit-sikit bang. Oh ada juga. Bini kau ada masuk jarum Masuk kat tanya jarum bapak kat kau. family. dekat family dia. Dia dah putus asa dah. Oh, dah putus asa dah. Putus asa dah. Oh, ini Oh, kau malam pertama main cubit-cubit Betul ke? Best pula nak kahwin seronok. Kau Era macam masa kau bawa kahwin dengan Mr. E tu. Dia open macam ni. Dia engkau lagi hidung ke? tak ada. I Dia sibuk. dia main cubit-cubit tu. Sibuk. Betul ke kita dah kahwin? By the way, tahniah Kak Era, tahniah. Thank you. Tahniah. Thank you. Follow kita follow. Okey, maksudnya bapak dia terima, family dia terima, alhamdulillah lah masa tu kan. Lepas tu pam mak kau pula yang tadi kau doa. Tak, setahun lebih. Kena doa sekali tu lah. Tapi dah setahun lebih, kami dah dekat 2 tahun lah. Dalam 2 tahun tu memang dia berdua pula jadi geng. Oh. Saya pula kena pulau. Ni bila cakap ini Mika ni. Mak betul. Mak cakap ni dia betul. Saya pula tak jadi tak kawan. So, ceritanya nak jadikan cerita dia benda rapat lah. Dia memang sangat-sangat rapat. Sangat-sangat dia jaga mak. Ya Allah, tak tahu lah nak cakap Datuk. Saya ni macam tak tahulah apa yang Allah nak bagi, tak tahu. So dalam tu dah setahun lebih kahwin. Tahun lepas dekat-dekat nak Deepawali tu, saya tak pernah berani dalam 7 tahun tu, tak pernah berani nak ajak mak masuk Islam. Sebab saya pun terumbang ambing. Dia datang sini Datuk, saya kena marah dalam kereta tak bawa kopiah. Dia tak suka saya macam ni. Kalau nak pergi mana-mana TV ke apa ke pakai songkok. Memang kena marah. So saya pun tak betul sangat. Walaupun dah masuk Islam, saya tak pernah ajak mak. Tapi dah niat tu adalah dalam hati tu kan. So baru-baru ni tahun lepas dekat hujung tahun tu, mak dia kencing manis. Dia jadi low sugar, hypo. Dia jadi nak macam pening-pening, nak pingsan kan. Tengok berpeluh-peluh dah, bagi minum apa semua, duduk. Dia cakap, kalau mak dah tak ada nanti, korang dua jaga diri ya. Oi, pecah. Sampai hati remuk malam tu. Saya tak tahu, saya dah macam gila balik lah kan. Sampai pergi sampai pergi psikiatrik, ambil ubat penenang. Saya selalu jenis macam tu kan. Selalu tak tahu nak buat apa. Kalau mak tak ada macam mana. Kalau mak tak ada, yang saya risau, tiba-tiba bangun mak dah tak ada masa tu, apa saya nak buat? Upacara India, kakak saya nak panggil siapa ke apa ke. Kena colek mak pergi. Tak tahu, saya jadi tak tahu nak buat apa. Saya tanya, mak ikut saya lah mak masuk Islam. Cantik mak, kita ada kubur, kita tak ada boleh jumpa mak bila-bila. Kurang-kurang macam tu je. Okey dia cakap. Lah, 7 tahun aku takut, aku tak tahu nak cakap macam mana. Okey dia cakap. Kenapa anti cakap okey? Saya mula-mula saya tak suka masuk Islam. Pasal saya surat tua, tak tahu semayang. Itu pasal saya ingat tak payahlah. Itu TikTok pun dia orang selalu tanya, apa sudah masuk Islam, nanti punya mak mati macam mana? Dia pun tanya saya. Saya cakap tidak apa, kakak ada, kakak boleh tanggungjawab. Kau jangan risau. Tapi tak tahu tiba-tiba bila dia sudah masuk TikTok, dia punya kakak sudah putus. Tak ada kawan, tak ada datang, apa pun tak ada. Dia tiba-tiba tak ada mari. Dia marah saya. Dia masuk Islam okey. Bila saya masuk Islam, siap bawa rendang, beraya, baju raya semua dia sponsor. Bila viral, jadi masalah, tak faham.
Saya pun surat tak. Saya tunggu. Dulu satu kali dia gaduh, surat lepas 3 tahun dia balik. Itu pasal saya ini kali pun dia cakap, kakak sudah marah lu tahu kakak tak mau datang surat 3 tahun. Saya cakap tidak apalah, dia boleh datang. Jadi saya tunggu surat 3 tahun ready, lebih ready. Lagi saya pun sudah sakit, tiba-tiba satu hari dia sudah nangis. Nanti amal sudah jadi, saya mau buat apa, saya tak boleh tahan, dia nangis. Saya cakap okey lah, saya pun masuk. Saya tengok dia 2 orang banyak jaga. Dulu mula-mula saya takut dia Melayu, saya India, mana tahu. Nanti tiba-tiba dia 2 orang kongsi, saya jadi seorang. Saya mesti mengikut anak perempuan. Tapi tak ada. Dia tanggungjawab sama emak sendiri. Saya tak takut, saya sudah biasa. Dia 3 orang kongsi lah, jadi muhibah. Masya Allah. So Aunty pun masuk Islam. Suka, itu pasal saya masuk Islam. Bila Aunty masuk Islam, bila masuk saja Islam, Aunty rasa apa Aunty? Seronok. Seronok Aunty ya? Seronok. Dia 3 orang enjoy, saya pun sekarang 3 enjoy lah. Saya apa pun tak rasa susah. Saya banyak happy. Tahun ni Aunty puasa pertama kali lah? Ya, Ya. raya pun pertama. Raya pun pertama. Masak rendang semua. Menantu ada masak rendang. Saya menantu semua beli mari. Mari apa? Habis tu Aunty Rendang ke, puluh ke, semua. habis masak pakai gas. Mesti. Tahun depan Aunty janji dengan saya, okey? Okey. Tahun depan saya mau tengok. Engkau datang, jangan tak buat TikTok, aku nak tengok kau punya ni, kau kena pakai gas ni. Boleh. Ini gas paling selamat nanti dekat rumah. Baik. Tong gas AC gas. Okey. AC gas, tong gas yang paling handsome. Ya. Tapi Okey. mula-mula kasih free lah. Boleh Aunty? Second time saya beli lah. Aunty tengok Aunty. Ini merah punya pakai dekat rumah. Okey. Okey, itu hitam ya untuk komersial, menyaga punya. Niaga punya. Niaga punya. Dia ada 2 tong. Itu mahal, itu tak ada subsidi. Yang ni ada subsidi. Ini lagi selamat nanti daripada besi, lagi kuat daripada besi nanti. Baik. Yang ni dapur dia lah macam ceramik ni tu kan. Apa dia? Ni boleh masak tu ni ke tak? Boleh. Kau ni agak-agak masakan ni. Ni aku buat meja aku tau. Ni meja ni. Jadi tong gas ni aku jadikan meja. Aunty, kenapa Aunty kena pakai tong gas ni Aunty? Dia diperbuat daripada aramid fiber tau Aunty. Aramid fiber ni dia bulletproof. Kalau kita kadang-kadang kita askar ke kan, polis kan, kita ada operation kan, kita kena pakai itu bulletproof kan. Itu bulletproof, baju bulletproof. Baju. Ini. Itu sebabnya kalau dia panas ke apa, dia takkan meletup punya. Kalau you masuk peluru pun dia boleh protect punya. Dia bulletproof dan dia heat resistant. Dia takkan meletup lah. Kau tahu sekarang ni, ni nak hantar pergi Iran ni Mikael. Alhamdulillah. Dia orang nak kan Amerika nak tembak, dia orang nak lindungkan ni. Okey, berbalik kepada cerita ni. Okey, alhamdulillah lah, ni rezeki kau. Sebab tu aku cakap she hidayah kan. She hidayah. Kan. Jadi kau pun dah dapat rumah, bila nak timbang cahaya mata ni? Dia kalau dah kahwin dapat anak tu biasa. Dia kena yang IVF, TTC, dia kena netizen pun kena doa bersama. Walaupun anak tu special. Tapi kami mula-mula tu insya-Allah ada, tapi tak jadi. Dan kami santai-santai je sekarang. Fokus lebih pada. Kau dah umur berapa santai ni? 43. Umur. Mula-mula tahun pertama tu ada feeling lah, tengok orang yang kahwin lepas tu dah pregnant dah. Dan ni kan saya macam saya fikir balik. Dia ada satu sweet kat situ tau. Bila trying to conceive ni, dia ambil masa ni, dia orang dah 3 tahun cuba, dia orang dah 5 tahun kan. Dengan doa-doa, dengan kita dah dekat social media kan. Benda tu sangat-sangat sweet dan kami enjoying the process. Yes. Tapi nak Datuk doa jugalah. Okay Mikael, kau bercerita tentang ibu kau. Sekarang ni kau ada 2 perempuan. 3 lah termasuk kakak kau. Tapi yang paling rapat dengan kau sekarang ibu kau dengan isteri kau. Ni 2 wanita. Ya. Ibu kan, yang kau sayang, alhamdulillah, dah memeluk agama Islam. Dan sekarang hadir lagi seorang wanita dalam hidup kau, penyeri kepada percintaan kau. Ya. Yang di sebelah kau ialah kasih sayang. Yang sebelah sini ialah cinta. Itu buta. Kau pandang aku. Kau pandang tepat kat aku. Kau punya kasih dan sayang pada mak kau ni melampaui orang yang pernah aku jumpa.
Kau pernah bayang tak satu hari mak kau tinggalkan kau? Kan. Dia sunyi macam ni. Apa kan jadi pada kau? Kalau mak dah tak ada kan, dia macam lepas tu nak hidup untuk apa macam tu lah. Kenapa kau cakap macam tu? Contoh bila mak dah tak ada kan, atau saya dan isteri saya, dia macam hidup jadi tak bermakna lah. Lebih kurang macam sekarang, kalau kami buat satu benda kami achieve, kami balik, kami nak share dengan mak kami dah dapat ni. Contoh pergi hiking lah, bukit tertinggi kan, ambil gambar tu balik, atau WhatsApp kat mak kami lah ni. Kalau mak dah tak ada tu, kami nak share dengan siapa untuk apa. Dia jadi macam tak bermakna. Pernah tak kau bayangkan yang satu hari nanti mak kau tinggalkan kau? Selalu cuba elak lah fikir benda tu. Sebab Tak apa mau nak elak? fikir. Mungkin saya pergi dulu kan macam tu lah. Kenapa kau rasa kau nak pergi dulu? Senang. Dia memang topik yang berat lah. Topik yang berat. Sampai selalu saya fikir bang, sebab saya dah biasa dengan mak kan. Kadang macam superstar Rajinikanth pun kan bang, yang kat Bali tu kan, dia masa umur dia 5-6 tahun mak dia tak ada lah. Kamal Hassan, saya ingat macam mana bila seorang tak ada ibu, apa je yang motivate untuk dia hidup? Saya tak pernah nak faham. Tapi sekarang kau dah happy, mak kau dah masuk Islam, dan kau akan bersama-sama dengan dia dekat sana nanti. Tak boleh ke kau lepaskan mak kau? Biar ini hidup kan. Aku pernah kehilangan abang aku pernah kehilangan adik aku pernah kehilangan bapa aku, dan aku sekarang ada seorang yang lagi yang mendoakan aku, ialah ibu aku. Sebab di mulut ibu kau ni ada doa yang paling makbul. Di antara doa-doa dia lah yang membuat kau jadi macam sekarang. Satu hari nanti dia pasti tinggalkan kau. Are you ready? Mesti punya. Manusia semua mesti. Mak kau dah cakap macam tu mesti. Are you ready? Mika, Mana tahu dia nampak anak perempuan, dia boleh ingat mak lah. tak sama. Ingat, hati ingat lah. Tak sama juga. Hati boleh ingat saya punya mak balik. Anak saya. Mak kau happy. Tapi Oh, kalau mak dah tak ada kan, mungkin saya boleh jadi don gangster yang besar. Sebab sekarang dah ada rasa sayang nyawa, sebab nak jaga mak dengan wife kan. Tentu bila mak dah tak ada, Tak boleh. kita boleh jadi abang kawasan ke. Tak ada. Lebih gagal ke. Kenapa bila aku tanya pasal mak kau jadi lembik? Sebab saya dah banyak sangat. Ada mak lagi satu mak, dia boleh jaga. Mak mentua ada? Tak ada ini. Jadi mak Dia punya mak juga. Oh, mak kau tak jealous ke kau terlampau sayang dengan mak kau? itu yang saya pelik lah tu. Saya bila first kahwin tu, memang dengan satu kerisauan lah, macam mana dia mau nak get along kan. Tak tahulah Allah atur. Sangat sempurna. Dia ngam je kan? Ngam, sangat-sangat ngam. Aunty pula macam mana bila tengok anak yang sangat rapat dengan aunty, tiba-tiba ada seorang wanita lain yang hadir dalam hidup. Dia punya isteri. Isteri lah. Saya seronok. Yang seronok. Masa saya tak dapat, saya punya life tak dapat ni macam. Asal pula aunty cakap live tak dapat macam ni? Saya punya suami tak sayang baik. Saya punya life tak hidup. Itu pasal saya cakap, saya tak dapat. Awak mak jaga lu punya isteri baik-baik. Awak mak kasih seronok lu punya isteri. Bila saya tak dapat saya punya life, saya mau tengok orang punya life happy, saya cukup. Aunty selalu pesan dengan dia, treat your wife good. Ya, lu punya ayah tak sayang saya. Tapi kau sayang lu punya isteri, baik-baik jaga. Apa pun buat. Kadang-kadang kita balik, dia suka pandu kereta. Dia malam balik, saya cakap, angka ayah panas. Letak dia punya kaki, sapu. Siapa letak kaki? Saya panggil dia, buat. Isteri Dia penat. pandu kereta. Nanti mesti dia kaki sakit. Oh, mak selalu guide cara-cara menjaga seorang wanita. Satu, saya mau saya punya suami jaga saya. Tapi saya tak dapat. Itu pasal saya ajar dia, lu jaga lu punya isteri. Macam mana pula aunty cakap aunty tak dapat? Aunty tak dapat apa yang aunty nak sebagai seorang suami jaga aunty. Macam mana? Tak dapat aunty? Tak sayang.
Dia tak sayang aunty. Habis kahwin dengan aunty pun tak sayang aunty ni. Itu kahwin bukan kahwin cinta. Habis tu dulu mana ada kahwin cinta punya dulu. Orang janji kahwin. Tapi saya sayang saya punya isteri. Suami. Tapi dia kurang. Nanti berpisah. Berpisah. Tak ada. Oh tidak. Kita kahwin 24 tahun. Dulu sama juga. Gaduh-gaduh pun dalam rumah gaduh lah. Luar tambah kasih tahu. Terang ngam. Itu pasal saya panggil dia. Lu mau jaga lu punya isteri baik. Saya dapat happy lu kasih lu punya isteri. Mau jaga baik-baik. Satu suami macam mana mau jaga bini. Lu jaga itu macam. Mikael, kenapa engkau nak tunjulkan semua kehidupan kau dekat social media? Kalau abang nak tahu sebenarnya, saya jarang post-post video. Balik pada Allah lah. Yang video yang viral mula-mula tu kan. Satu kisah bang, boleh? Boleh. Hari ni panjang macam tu. Tapi ni saya pendekkan So yang tu 2018 saya dah masuk Islam. 2022 dah hebat semua Allah dah bagi dah. Hidup dah sempurna kan. Jatuh balik dalam kegelapan. Masuk masa mak sakit lutut, sakit. Sakit teruk masa tu saya berhenti kerja bang. Gaji 5,000, bonus 10,000 nak masuk. Rosok tambun tu saya resign 24 jam. Jaga mak. Jaga mak. Memang bos-bos Tan Sri Fritcha kan, Sunway kan. Lagi kamu dah umur 40 lah, barulah nak kena kencing manis, darah tinggi. Kamu nak cari kerja mana? Saya nak jaga mak. Gaji 5,000 ambil lah. Saya nak jaga mak sampai Cik Nurul, GM Loso Sempoi, kabel. Dia lepas saya 24 jam. Saya keluar pintu Loso tu. Alamak, apa aku dah buat ni? Nak patah balik, nak masuk. Macam dia tak minda tengah berselabut lah. Sebab nak jaga mak. Mak admit hospital pantai apa semua. Sehari saya jaga mak. Esoknya mak jaga saya. Kenapa? Saya dah depression. Saya dah biasa buat kerja, buat apa semua. Jadi kemurungan. Setahun dalam bilik kak. Setahun tak solat. Setahun tak keluar bilik. Jambang dah tumbuh balik. Rambut malangnya tak ada lah. Jambang dah makin panjang. Marah-marah. Tak tahu jadi tak betul kan. Bukan saya jaga mak jaga saya. Dia masak, dia bagi makan, dia ketuk bilik. Kau duduk dalam bilik je? Dalam bilik dengar Linkin Park. Dah nak jadi Tok Sami balik dah. Nak pergi berubah orang dekat Tokong Siam. Dah rebel gila jiwa, satanic gila. Dah Illuminati, dah level paling gelap. Lepas tu bakal isteri saya. Jangan lupa Allah. Masa tu kami kawan. Kita bukan nak kahwin pun, bapak kamu kena bagi pun kan. Jangan lupa Allah. Sampai dah level nak bunuh diri. Suicidal. Serius tak? Suicidal, yes. Sebab saya dengan suicidal ni biasa. Tu kata main ala-ala mistik-mistik ni kan. So malam tu sebelum saya memang aku dah elok dah, semua dah ada kan. Motor parking Harley kat luar tu kan. Duit semua ada ni. Tiba-tiba rasa tekanan perasaan yang terlalu. Sebab masalahnya masa tu mak, kakak saya dengan abang ipar saya semua orang-orang politik, orang kaya-kaya. Kereta 18 biji depan rumah. Memang betul mak ada bilik besar asing. Mak tak nak pergi, mak nak dengar saya kan. Aku Islam. Kalau aku tak ada, mesti mak aku boleh duduk dengan kakak aku. Bunuh diri ni? Benda dia. Apa barang kau dah tahu? Racun? Kau taruh barang apa? Racun ke, pisau ke, apa benda? Belum fikir. Ya Allah, ambil nyawa. Itu bukan bunuh diri. Kan? Tapi suicidal lah. Suicidal thought tu daripada mental life kan. Belum cus. Ongoing. Cerita dia macam ni. Malam tu nak bunuh diri, sebelum bunuh diri tu, ya Allah, ambil lah nyawa aku. Ya Allah, ganti dengan kesihatan makku. Bagi makku mata elok, penglihatan, dengaran elok. Bagi makku dan kakakku. Ya Allah, ambil nyawa aku. Ya Allah, kau kuatkanlah, gantikanlah. Ya Allah. Tak jadi, tertidur. Jadi betul ni, tertidur. Bangun pagi tu Datuk, panas, handphone ni panas. Handphone panas? Beratus juta notification. Tak pernah berlaku dalam hidup saya. Sebab sambil-sambil depression tu, time tu heat stroke, panas-panas. Mak beli air kelapa. Dia ketuk cermin, Mikael, minum. Saya buat GIF, hantar kat girlfriend. So malam tu GIF tu saja post konten. Muka gangster, tapi mak suruh minum air kelapa. Video tak ada apa, saya pun akan scroll. Video tu berjuta view, Datuk.
Apa benda ni pagi, ya Allah ambil nyawa aku, ganti kesihatan mak aku, tertidur bangun berjuta view. Kami dari Well Hotel, abang yang viral semalam tu kan, abang gangster kan, datang review buffet ramen. Berapa cik? 158 satu pack. Saya tak ada duit cik. Tak ada, kami belanja. Sampai sana, welcome sir. Meja ada booking. Apa benda ni kan? Mak pun dah macam sihat sikit. 30 hari Ramadan, 30 hari kami review buffet sana sini. Free semua. Di mana saat Datuk saya kata, ya Allah ambil nyawa aku, gantikan kebahagiaan mak aku, dia kata ambil lah dunia. Ke sana ke sini Datuk. Lepas tu seminggu tu orang ternampak ayat kursi kat dinding saya. Sebelum tu orang tahu muka gangster, tak tahu saya Islam. Tak pernah cerita kat orang pun. Pakai rantai, ada tattoo, singlet apa semua kan. Abang ni Islam ke? Dia tengok ayat kursi kat dinding kan. Terus saya tergerak hati nak cerita. Mak, terima kasih mak bagi saya masuk Islam. Saja menangis-nangis sebab menangis-nangis rekod video. Apa benda ni mak? Bagi mak tengok mak menangis. Lain macam video ni. Bukan FYP, post pukul 12.30 malam. Saja post gitu. Tidur. Esok pagi 36,000 notification. Kita biasa akan dapat 99 plus kan. Saya boleh tunjuk gambar 360,000 notification. Bang, Ustaz Pulau Kari nak cari abang nak jumpa. Bang, MB Kedah duk cari bang. Kak Prima, saya ingat lagi Kak Prima tu no. Orang Terawal. Saya pun teks juga. Lompat kan. Bang. Melompat. Kita tengok macam tu. Ustaz Abid Liu on the way ke rumah abang. Datuk Vida nak jumpa abang malam ni. So masa tu Kak Era, malam tu saya nak suicidal kan. Saya dah macam give up. Esoknya terbalik, Allah bagi. Sampai saat ni duduk depan Kak Era dengan Datuk Rosyam. Saya tak mampu Datuk. Saya dengan background saya, dengan tak ada apa, kami bertiga ni biasa duduk kat podcast. Allah. Kalau orang tanya kan, cuba tunjuk kuasa. Kalau agama lain ke apa, siapa tanya, cuba tunjuk kuasa Allah. Dia dah bawa umrah 2 kali Datuk. Mak masuk Islam pergi umrah. Manusia takkan mampu. Kalau kita guna kudrat kita guna kehebatan kita pun, nak sampai level ni tak mampu, kecuali Allah saja yang boleh buat. Magic. Ini Itulah satu kita. cerita. Hidayah. Satu benda yang kita kena ambil iktibar, bahawa dalam perjalanan hidup kita ini, kita mencari sesuatu dalam hidup. Kita mencari syurga dalam hidup. Kadang-kadang kita berjumpa dengan guru-guru untuk belajar agama apa semua, tapi tanpa kita sedar, sebenarnya syurga depan mata kita, iaitu ibu kita. So apa yang Mikael, yang kau buat inilah, engkau mencari syurga dengan cara engkau, cara yang sebenarnya kan. Dalam Islam, kita jaga ibu kita dengan baik, itulah syurga kita. Dan hari ini Allah bagi engkau kehebatan-kehebatan, dapat pula seorang isteri yang dapat berdamping secara baik dengan ibu engkau. Masya Allah. Ibu engkau menerima hidayah, masuk Islam, itulah yang kau nak. Dan hari ini, siapa sangka engkau dapat kahwin dengan anak ASP dan menerima ibu engkau. Kalau tuan-tuan orang perempuan nak tahu, mak dia baju pink, orang rumah dia pun baju pink. Itu rapat dia tu. Rapat dia. Jadi itulah hidayah milik Allah. Semoga cerita Mikael dan ibunya menjadi satu inspirasi pada kita bahawa kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu melebihi segala-galanya. Kadang-kadang kita rasa kita nak berjaya, kita nak itu, kita nak ini, kita kata, kalau aku kenal orang tu, kalau aku baik dengan orang tu, tapi kalau kebergantungan, sepanjang cerita Mikael tadi pada awal sampai habis ialah kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah, semuanya milik Allah. Kan? Tidak ada yang milik manusia. Yakinlah bahawa dengan mengangkat tangan mohon doa ataupun terdetik di hati kita mohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah kalau kita yakin, Allah akan makbulkan. Inilah cerita inspirasi daripada Mikael dan ibunya. Ya Ra, terima kasih kerana menonton. Aku pula sebab. Terima kasih kerana menonton Hitam Putih Kehidupan di Suan Channel dan juga SC Guest. Terima kasih juga kepada SC Guest sebagai penaja utama kita. Pastinya setiap hari Ahad jam 9 malam kami akan menemui anda dengan pelbagai topik lagi. Jadi sampai di sini dulu bicara kita. Jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan. Hitam putih warna